Tunggulah, tunggu polis mari. Satu rakaman video memaparkan kejadian seorang penunggang motosikal dilanggar dan digilis sebuah kereta di Jalan Datuk Yusof Shahbuddin, Bandar Sentosa Klang, semalam, tular di media sosial. Insiden yang berlaku kira-kira pukul 10 malam itu menyebabkan mangsa berusia 50 tahun mengalami kecederaan pada kedua-dua kaki dan bahu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Ramli Kasa berkata, pihak polis menerima panggilan kecemasan berkaitan pergaduhan itu sekitar pukul 10.20 malam sebelum bergegas ke lokasi kejadian. Menurut siasatan awal, insiden bermula apabila mangsa yang menunggang motosikal cuba mengelak beberapa permukaan jalan yang tidak rata di kawasan tersebut. Pemandu kereta berusia 37 tahun menganggap mangsa menunggang secara tidak berhemah lalu membunyikan hon sebagai teguran. Mangsa yang berasa tidak puas hati bertindak mengejar kenderaan tersebut dan menghentak cermin hadapan kereta menggunakan topi keledar sehingga menyebabkan keretakan, katanya dalam satu kenyataan. Sebagai tindak balas, pemandu kereta itu dipercayai bertindak melanggar mangsa sehingga mangsa terserit bersama motosikal sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Hasil tindakan pantas polis, suspek berjaya diberkas kira-kira pukul 1.15 pagi tadi. Simakan mendapati suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau dan kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan iaitu cubaan membunuh yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika sabit kesalahan. Block. Bang, lari bang. Diamlah kau bodoh. Bodoh lah kau Cina. Kau bodoh lah Cina. Bodoh. Tunggulah, tunggu polis mari. Polis kadi. Polis kadi.